Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurhaliza Nadia. Umur saya 21 tahun. Saya berasal daripada Johor, tapi saya menetap dekat Selangor. Okey, tujuan saya buat video ni, saya nak cuba yatim sementara untuk batch 3 kali ni. Walaupun sebelum ni pernah lah cuba, tapi macam belum rezeki lah. Cuma tak apa. Mana tahu kali ni rezeki saya, insya-Allah. Okey, saya bekerja sebagai content creator. Saya mau buat paid review. So kalau nak cakap dah biasa ke cakap pakai kamera? Biasa dah. Biasa sangat. Saya mau buat host live juga, live makeup, live buat santai-santai. So dah biasa. Okay, tujuan saya nak masuk yatim ni, saya nak cubalah dalam bidang baru, dalam bidang YouTuber. Walaupun sekarang saya bekerja sebagai content creator kan, so saya dah tahulah dalam basic-basic content creator ni macam mana. So saya nak tahu pula dalam bidang YouTuber ni macam mana. Saya pun suka juga buat vlog apa semua, cuma kadang-kadang saya tak post. Sebab apa? Sebab saya kadang-kadang tak confident juga nak post. Okay, mana tahu saya masuk dalam tu, saya dapat pengajaran yang baru, pengalaman yang baru daripada semua orang. So insya-Allah kalau ini rezeki saya ataupun saya terpilih untuk kali ini, saya akan cuba sebaik yang mampu dan saya akan beri kerjasama 100% kepada semua orang. Yatim lah kan. Okay, korang jangan lupa support saya dan jangan lupa juga tag semua yatim yang lain. Itu saja daripada saya. So bye bye. Assalamualaikum.